Hukum wanita solat di masjid, dan dia berkata wanita digalakkan solat dalam masjid, di masjid, seperti mana lelaki digalakkan solat di masjid, pada sisi pendapat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dan kuat pengujahan dia. Nabi SAW nak hadis, Nabi kata la tamna'u ima Allah min masajidillah. Kamu jangan larang hamba-hamba perempuan Allah, yakni orang perempuan, daripada hadir ke masjid Allah. Suami tak boleh larang isteri main masjid. Tak boleh larang isteri main masjid. Jadi sebahagian orang kata hadis afdal salatuha fi baitiha, semayang dia yang paling afdal di rumah dia. Hadis ni nak kena tengok konteks. Konteks dia macam sebab apa? Sebab mungkin zaman itu kadang-kala dalam fitnah dan seumpamanya, gelap malam dan seumpamanya. Tapi semayang di masjid berjamaah merangkumi, disuruh semua orang berjamaah. Macam juga hadis yang mana semayang saf yang paling afdal wanita yang di belakang. Sebab apa? Sebab zaman tu lelaki bila dia sujud kadang-kadang kain dia tak apa cukup para sahabat, jadi ternampak singkap aurat mereka. Jadi wanita yang duduk depan tu paling tak khusyuk lah. Jadi dia kata yang paling belakang lebih baik, dalam konteks yang seperti itu. Dan ada, saya tahu jumhur, sebahagian ulama memberikan pandangan bahawasanya ada yang literal yang kata wanita ni elok sembahyang di rumah ya. Ini tak kena pendapat ni pada pandangan saya. Sebab apa? Zaman lah wanita keluar pergi merata, pergi supermarket, pergi apa, tang main masjid. Bila nak main sembahyang masjid, eloknya di rumah. Tang keluar lain, suami dia tak pergi komen. Yang ni salafi telajak kot, saya ingat.